Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Ahmad Firdaus bin Wan Muhammad Azmi dari kumpulan 5. Hari ini saya akan membentangkan tugasan kumpulan kami bagi subjek asas kaunseling dan pengurusan bakat. Tajuk tugasan kami ialah kajian literatur bersistematik intervensi pengurusan kemarahan murid sekolah. Dibimbing oleh pensyarah kami, Prof. Madya Dr. Muhammad Isa bin Ahmad. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang. Ini adalah antaranya Rozana, Wan Ahmad Firdaus, saya sendiri, Amir Syafiq, dan Nur Farida, Nur Adilah, Arif Zafran dan akhir sekali Hamadah. Next, kandungan. Ini merupakan kandungan perbentangan kami. Ia merangkumi pengenalan, objektif kajian, soalan kajian, sorotan literatur, metodologi, dapatan kajian, perbincangan, kesimpulan dan kami akan lampirkan rujukan. Baik, kita mulakan dengan pengenalan. Kemarahan ini adalah emosi asas manusia. Tapi bila murid gagal kawal kemarahan, ia boleh jadi punca masalah. Seperti kes buli yang makin meningkat sepanjang tahun. Murid yang kurang kawalan emosi perlukan sokongan psikososial yang berkesan supaya tingkah laku mereka boleh diurus dengan lebih baik. Jadi penting untuk kita kaji intervensi yang sesuai bagi membantu murid uruskan kemarahan mereka. Next, kita pergi kepada soalan kajian. Antara soalan ataupun permasalahan utama yang kita simpul kepada 3 persoalan. Yang pertama, apakah bentuk intervensi yang berkesan untuk membantu murid mengawal kemarahan? Yang kedua, adakah pendekatan seperti terapi tingkah laku kognitif ataupun disebut sebagai CBT, terapi seni ataupun pendidikan efektif benar-benar memberi kesan dalam konteks sekolah? Yang terakhir, apakah peranan guru, pembimbing dan kaunseling dalam melaksanakan intervensi ini? Jadi persoalan-persoalan ini menjadi panduan utama dalam pemilihan artikel untuk suratan literatur kami. Baik, sekarang kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian ini penting sebab dia jadi arah tuju kepada keseluruhan penyelidikan kita. Dalam kajian ini, kami tetapkan beberapa objektif utama. Pertama, kami nak mengenal pasti apakah bentuk atau pendekatan intervensi yang telah digunakan dalam menangani masalah kemarahan dalam kalangan murid sekolah. Maksudnya kita nak tahu apa kaedah-kaedah yang telah digunakan dalam kajian lepas, sama ada pendekatan kaunseling individu, teknik kognitif tingkah laku, latihan kesedaran emosi dan sebagainya. Yang seterusnya kami nak menilai keberkesanan intervensi-intervensi tersebut. Adakah pendekatan yang digunakan itu berjaya membantu murid kawal kemarahan mereka? Kita akan lihat dari segi hasil kajian lepas sama ada perubahan tingkah laku, pengurangan insiden agresif atau peningkatan kawalan emosi dalam kalangan murid selepas intervensi itu dilakukan. Secara ringkasnya, melalui objektif ini, kami harap dapat sumbangkan satu pemahaman yang lebih jelas tentang strategi pengurusan kemarahan yang sesuai untuk murid sekolah, terutamanya yang boleh digunakan dalam konteks pendidikan di Malaysia. Terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya kita akan beralih kepada soratan literatur. Berdasarkan kajian-kajian lepas, beberapa isu atau permasalahan berkait dengan kemarahan telah dapat dikenal pasti. Seperti kita sedia maklum, institusi kekeluargaan menjadi tonggak kepada pembangunan sahsiah murid yang mana ibu bapa membentuk kepribadian kanak-kanak di rumah, kemudian sekolah sebagai tempat untuk membentuk kemenjadian seseorang murid. Akan tetapi, jika sesebuah institusi kekeluargaan itu runtuh, dampaknya kian terasa kepada akhlak dan perilaku anak-anak. Statistik perceraian menurut Jabatan Perangkaan Malaysia telah mencatatkan peningkatan sebanyak 40,269 pasangan beragama Islam bercerai pada tahun 2018. Angka kes perceraian yang signifikan ini menunjukkan bahawa masih terdapat kelemahan dalam institusi kekeluargaan yang memberi kesan langsung kepada pencapaian akademik, keadaan emosi dan tingkah laku kanak-kanak seperti agresif, degil dan suka membuli. Apabila anak-anak tidak mendapat perhatian, kasih sayang serta bimbingan sewajarnya daripada ibu bapa, mereka cenderung untuk meluahkan perasaan dengan perbuatan yang negatif termasuk menunjukkan kemarahan secara keterlaluan di sekolah maupun dalam pergaulan sosial.
Misalnya kes buli yang menjadi barah kepada masalah tingkah laku murid di sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, sebanyak 6,208 kes buli direkodkan membabitkan pelajar sekolah melalui sistem sasiah diri murid serta ke Oktober 2024. Kebanyakan kes buli ini berlaku disebabkan pelajar membuli ini kekurangan kasih sayang ibu bapa dan melepaskan perasaan marah dan ketidakpuasan hati mereka terhadap mangsa buli. Oleh yang demikian, pelaku sering menjadikan mangsa buli ini sebagai tempat untuk melampiaskan marah kerana mereka dianggap lemah dan mudah dieksploitasi. Selain daripada masalah buli, salah laku musnah seperti merosakkan harta benda sekolah, kemudahan awam dan peralatan pembelajaran juga mencerminkan ketidakpuasan hati pelajar yang tidak dapat disuarakan secara sihat. Polis Diraja Malaysia melaporkan sejumlah 4,575 kes salah laku vandalisme melibatkan harta benda dan kemudahan awam pada tahun 2022. Ekoran tularnya tangkap layar video isu salah laku musnah berkait pelajar sekolah menengah di Pulau Pinang tahun 2023. Ini menunjukkan bahawa kes vandalisme ini bukan sahaja mencerminkan kurangnya rasa tanggungjawab terhadap harta awam, malah turut menunjukkan ketidakupayaan pelajar dalam mengurus emosi serta tekanan persekitaran. Pelajar yang tidak mempunyai saluran yang betul untuk meluahkan perasaan cenderung untuk bertindak secara agresif seperti merosakkan kemudahan sekolah atau kawasan awam sebagai satu bentuk protes senyap atau luahan kekecewaan. Akhir sekali, kes buli lisan juga tidak terkecuali. Menurut Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia, buli lisan berlaku lebih kerap daripada buli fizikal tetapi ia diselesaikan dengan baik di sekolah. Dalam situasi yang bawa kepada isu dalam kalangan pelajar, sebagai contoh, ejekan dan sindiran berbau hinaan bukan sahaja mengganggu emosi, juga dapat mengurangkan keyakinan diri kepada mangsa. Mangsa-mangsa ini juga cenderung terjerumus dalam masalah kemurungan jika isu buli lisan ini tidak dapat ditangani dengan segera. Oleh itu, orang sekitar seperti ibu bapa dan guru-guru perlu memainkan peranan dengan baik dan saksama dalam mengatasi isu buli lisan ini daripada terus berleluasa. Ekoran masalah buli lisan ini sering dipandang remeh. Sekian daripada saya, sesi pembentangan ini akan dilanjutkan dengan rakan pembentang seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Baik, sekarang saya akan terangkan secara ringkas tentang metodologi yang kami gunakan dalam kajian ini. Kajian ini adalah satu tinjauan literature bersistematik iaitu TLB, di mana kami kumpul susun dan nilai semua kajian empirical yang berkaitan dengan intervensi pengurusan kemarahan murid. Kami ikut model ini, model 5 fasa yang dicadangkan oleh Zhao dan Watson, iaitu reka bentuk kajian, strategi carian artikel, kriteria pemilihan artikel, analisis dan sintesis dan penulisan dapatan. Dalam reka bentuk kajian, kami fokus kepada intervensi terkini dari tahun 2019 hingga sekarang supaya dapatan lebih relevan dengan situasi semasa. Kami guna analisis tematik untuk kenal pasti tema penting daripada artikel-artikel yang dikaji. Untuk strategi carian, kami guna Google Scholar dan beberapa kata kunci seperti pengurusan kemarahan murid, CBT dan anger management in school students. Dari segi kriteria pemilihan, kami hanya ambil artikel yang antaranya ada akses penuh, artikel yang berkaitan pengurusan kemarahan murid sekolah rendah dan menengah, diterbitkan di antara 2019 hingga sekarang dan merupakan kajian empirical yang digunakan yang gunakan pendekatan kaunseling atau terapi. Artikel yang tak relevan, tak lengkap atau fokus pada orang dewasa kami tidak gunakan atau kami tolaklah. Kami hanya ambil kajian empirical sebab ia lebih kukuh dan ada bukti kajian yang sah. Terima kasih Wan Firdaus. Saya Rozana binti Abdul Razak, nombor metrik 149670. Saya akan meneruskan penerangan tentang kriteria pemilihan artikel.
Okey, dalam usaha kami untuk mendapatkan artikel yang relevan, artikel-artikel yang terpilih ini telah melalui beberapa langkah penapisan. Okey, tapisan pertama adalah berdasarkan kriteria penerimaan dan juga penolakan. Okey, kriteria penerimaan adalah terdiri daripada artikel yang dengan akses penuh, konteks pengurusan yang terdiri daripada konteks pengurusan kemarahan murid yang dan juga fokus kepada murid menengah dan juga rendah, dan diterbitkan daripada tahun 2019 hingga kini kecuali artikel yang ditulis oleh pelopor teori, dan juga ia merupakan kajian empirikal yang menggunakan pendekatan kaunseling dan juga terapi. Dari segi kriteria penolakan pula ialah artikel tanpa akses penuh di luar konteks pengurusan kemarahan murid yang berfokus pada populasi dewasa dan juga universiti yang merupakan kajian sebelum 2019, dan juga tiada bukti empirikal dan tidak menggunakan pendekatan kaunseling dan juga terapi. Baik, seterusnya adalah tapisan peringkat kedua yang ini dijalankan untuk menyingkirkan artikel yang berulang dengan merujuk kepada tajuk dan juga abstrak artikel-artikel ini. Dan terakhir sekali adalah tapisan yang ketiga yang melibatkan pembacaan menyeluruh kandungan artikel. Yang ini adalah memastikan hanya kajian yang benar-benar relevan dipilih, dan hasil daripada proses penapisan ini sebanyak 24 daripada 44 artikel telah kami kenal pasti dan digunakan untuk dianalisis dalam kajian ini. Baiklah, sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Adila untuk menerangkan tentang tajuk seterusnya. Terima kasih. Baik, saya akan menerangkan mengenai dapatan kajian. Dalam dapatan kajian dikelaskan kepada 4 tema, iaitu jenis kemarahan, kedua punca kemarahan, ketiga jenis intervensi pengurusan kemarahan murid sekolah dan keberkesanannya, keempat implikasi kemarahan murid sekolah dan cadangan. Seterusnya, hasil daripada dapatan kajian menunjukkan murid sekolah mengalami pelbagai bentuk kemarahan seperti kemarahan dalaman, luaran, impuls dan kronik yang melibatkan penahanan emosi yang boleh membawa kepada kemurangan. Ia juga dapat diterjemahkan dalam serangan lisan atau fizikal terhadap rakan sebaya dan guru. Seperti daripada Siti Noraini et al. 2020, LIM 2019. Oleh itu, ia boleh melibatkan kemarahan kronik berlaku secara berulang dan boleh mengganggu pembelajaran dan kesejahteraan murid. Seperti mana kita boleh tengok dalam jadual yang tertera dalam slide ini. Ada beberapa jenis kemarahan yang dibahagikan dan dapatan kajian yang telah dilaksanakan. Punca-punca kemarahan khususnya dalam kalangan murid atau remaja boleh datang daripada pelbagai aspek kehidupan mereka. Kemarahan ialah tindak balas emosi terhadap rasa tidak puas hati, terancam, disakiti atau dimalukan. Berikut ialah sedarai punca-punca kemarahan yang boleh dihuraikan dengan jelas dan menyeluruh. Berdasarkan dapatan kajian, beberapa punca kemarahan utama dikenal pasti dalam kalangan murid termasuk tekanan daripada suasana keluarga yang tegang, beban akademik, konflik dengan rakan sebaya serta kurangnya kemahiran mengurus emosi. Murid yang hidup dalam persekitaran rumah yang tidak stabil atau sering mengalami tekanan luar seperti buli cenderung menunjukkan tingkah laku marah sebagai mekanisme mempertahankan diri atau menyalurkan tekanan dalaman. Intervensi pengurusan kemarahan murid dan keberkesanannya. Pelbagai intervensi telah dilaksanakan dalam usaha menangani kemarahan murid. Pendekatan kognitif seperti CBT dan REBT menunjukkan kepada pembetulan pemikiran negatif dan pembangunan pemikiran rasional. Pendekatan ekspresif seperti terapi seni dan permainan pendidikan membantu murid mengekspresikan emosi secara tidak langsung, manakala latihan mindfulness meningkatkan kesedaran diri dan pengurusan tekanan secara reflektif. Pemilihan intervensi biasanya disesuaikan mengikut tahap umur dan konteks murid. Intervensi yang dikenal pasti dalam kajian ini terbukti memberi kesan positif terhadap murid. Antaranya termasuklah pengurangan tahap kemarahan dan agresif, peningkatan kawalan emosi serta pembangunan kemahiran sosial seperti komunikasi dan interaksi yang sihat. Intervensi yang juga membantu murid membentuk mekanisme daya tindak yang lebih adaptif apabila berdepan tekanan, konflik atau cabaran sosial. Implikasi pengurusan kemarahan murid dan cadangan.
Dapatan kajian menunjukkan perlunya pelaksanaan intervensi pengurusan emosi di peringkat sekolah secara sistematik dan berterusan. Guru bimbingan kaunseling perlu diberi pendedahan serta latihan berkaitan pendekatan-pendekatan intervensi yang terbukti berkesan. Intervensi juga perlu disepadukan dalam pelbagai konteks pendidikan seperti aktiviti ko-kurikulum atau program pembangunan sahsiah bagi menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh. Seterusnya, dapatan ini akan dihuraikan secara tematik dan dibincangkan dalam bahagian perbincangan untuk mengenal pasti keberkesanan serta jurang pengetahuan dalam intervensi pengurusan kemarahan murid di sekolah. Terima kasih rakan saya di atas pembentangannya. Sebentar tadi saya Ahmad Hafiz Saleh akan meneruskan pembentangan dengan tajuk perbincangan jenis-jenis kemarahan. Adalah kemarahan dalaman, luaran dan impulsif. Kemarahan dalaman ini kita boleh lihat sebagai contoh, murid itu akan tiba-tiba saja menjauhkan diri daripada rakan-rakan ataupun kumpulan mereka. Untuk luaran kita boleh jelas dia menunjukkan tindakan agresif di mana akan memukul, menendang, merosakkan harta benda. Itu yang untuk luaran. Impulsif pula ini tidak dapat dikawal kerana ianya berlaku secara tiba-tiba. Kemarahan seterusnya ialah kronik, iaitu trade anger, anger in dan anger out, di mana ketiga-tiganya membawa maksud yang berbeza. Trade anger ialah kecenderungan untuk berasa marah dalam pelbagai situasi dalam keadaan yang konsisten. Manakala anger in ialah kemarahan yang dipendam berkait rapat dengan tekanan emosi seperti kemurungan. Dan anger out pula ialah kemarahan yang diekspresikan secara agresif dan terbuka, seperti menjerit atau membaling objek. Jenis kemarahan seterusnya ialah kemarahan secara fizikal dan lisan. Fizikal memang kita dah fizikal, menumbuk, menendang, mencederakan, itu memang fizikal. Kalau lisan juga jelas menggunakan kata-kata kasar untuk menyakitkan hati sengaja, atau memang untuk serangan secara lisan. Untuk unsur kebencian ni, unsur kebencian memang kita pun tahu banyak isu dah. Mungkin marah dengan sesuatu individu atas sebab mungkin dimalukan, mungkin ditegur di khalayak ramai, jadinya perasaan marah terhadap individu tertentu, itu menyebabkan kemarahan yang berpanjangan. Sekiranya unsur-unsur kemarahan tadi tidak dikawal, kita takut akan mengakibatkan mengganggu pembelajaran dan juga hubungan sosial sesuatu individu tu. Tajuk seterusnya ialah punca-punca kemarahan. Punca-punca kemarahan boleh dikenal pasti. Yang pertama, hubungan kekeluargaan yang tidak normal. Hubungan kekeluargaan yang tidak normal ini merujuk kepada situasi di mana hubungan antara ahli keluarga yang tidak harmoni, tidak mesra atau tidak memenuhi peranan dan tanggungjawab masing-masing secara sihat, iaitu komunikasi kasar, tiada sokongan emosi dan sebagainya. Punca kemarahan seterusnya ialah tekanan akademik dan sosial yang tinggi. Tekanan akademik dan sosial yang tinggi ini mungkin merujuk kepada bebanan tugasan, peperiksaan, pencapaian dan harapan tinggi daripada ibu bapa, yang kadang-kadang ada ibu bapa yang membezakan pencapaian anak-anak mereka, kan. Kemudian keinginan untuk diterima dalam kumpulan rakan sebaya, takut dibuli, tekanan untuk memenuhi standard dan sebagainya. Punca kemarahan yang seterusnya ialah pengaruh negatif rakan sebaya. Menurut konteks sekolah, murid belajar daripada rakan sebaya. Ini penting kerana siapa murid tersebut berkawan, ini akan menentukan bagaimana pribadi murid tersebut. Dan punca terakhir ialah kemahiran mengawal emosi, di mana individu tersebut tidak dapat mengenal pasti, memahami dan mengawal serta mengekspresikan emosi dengan cara yang sesuai dan berkesan dalam pelbagai situasi, dan ini akan menyebabkan emosi mereka itu tidak dapat diurus dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Hamadah. Seterusnya saya Rozana binti Abdul Razak, nombor matrik P149670. Saya akan meneruskan perbincangan ini berkaitan tajuk jenis-jenis intervensi kemarahan murid dan juga keberkesanannya. Baiklah, dalam usaha untuk membantu murid menangani kemarahan, intervensi yang sesuai sangat penting. Intervensi ini merupakan pendekatan ataupun strategi yang digunakan untuk bimbingan dan juga kaunseling
untuk membantu murid menangani kemarahan. Okey, ia boleh dilaksanakan secara individu ataupun secara berkumpulan. Terdapat banyak teori, strategi, kemahiran dan juga teknik yang telah digunakan oleh guru bimbingan dan juga kaunseling. Antaranya adalah CBT iaitu Cognitive Behavioral Therapy, REBT, Rational Emotive Behavior Therapy dan juga terapi seni. Okey, majoriti guru telah menggunakan terapi Cognitive Behavioral Therapy. Okey, CBT ini membantu murid untuk mengubah cara berfikir dan juga bertindak secara lebih rasional. Remaja ni biasanya disukar untuk terima pandangan orang lain. Jadi apabila kita menentang pandangan mereka, ia hanya akan menyebabkan tekanan kepada mereka dan juga boleh meningkatkan perdebatan. Okey, remaja ni harus berasa dihormati dan juga didengari. Jadi terapi CBT ini sangat sesuai kerana aktiviti dan juga tugasan yang dirancang bersama kaunselor dan juga klien. Mereka akan memilih cara yang sesuai mengikut umur dan juga sifat remaja itu sendiri. Okey, seterusnya REBT pula, Rational Emotive Behavior Therapy, secara khususnya fokus kepada menukarkan kepercayaan negatif yang mencetuskan kemarahan. Okey, seterusnya mindfulness pula akan meningkatkan kesedaran diri dan juga kawalan emosi murid. Begitu juga dengan terapi seni dan juga pendidikan efektif yang membantu ekspres emosi secara positif. Okey, selain daripada itu juga guru bimbingan dan juga kaunseling ini telah menggunakan bimbingan kerohanian, kemahiran sosial dan juga relaksasi. Okey, dan secara keseluruhannya berdasarkan kajian lepas daripada tahun 2019 hingga kini, intervensi yang dilakukan ini menunjukkan tahap keberkesanan yang positif, terutamanya dalam aspek pengurangan tingkah laku agresif, peningkatan kawalan emosi dan juga pembangunan kemahiran sosial. Jadi latihan mindfulness ni bukan sahaja membantu murid kena pasti pencetus emosi, tetapi juga meningkatkan kesedaran kendiri secara beratur. Begitu juga untuk CBT dan juga REBT telah terbukti berkesan dalam membantu murid untuk menguruskan kemarahan mereka melalui pemikiran yang lebih rasional dan juga teratur. Tapi walau bagaimanapun, untuk membantu murid tangani kemarahan mereka secara optimum, intervensi berbagai ini memerlukan usaha dan juga komitmen guru yang sangat tinggi. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya Amirul untuk membentangkan tajuk implikasi intervensi kemarahan murid. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya atas pembentangannya sebentar tadi. Saya Amirul Syafiq bin Bakar, nombor metrik P150387 akan menerangkan berkenaan dengan implikasi intervensi pengurusan kemarahan murid. Dalam bahagian ini, antara isi pentingnya yang dapat dikeluarkan adalah latihan berjadual perlu dilaksanakan secara berterusan dan konsisten kepada guru dalam menerangkan berkenaan dengan intervensi pengurusan kemarahan murid. Selain itu, sokongan dari pihak atasan juga sangat penting dalam menangani masalah ini dan juga terapi seni bagi mengelakkan murid meluahkan kemarahan mereka dengan cara yang tidak bersesuaian. Yang keempat, intervensi khas kepada murid autism, terutamanya kepada murid yang suka berkata ataupun suka bercakap untuk meluahkan kemarahan mereka. Dan akhir sekali, kesejahteraan mental seorang guru juga perlu diutamakan, terutamanya apabila guru terlampau banyak tugas untuk dilaksanakan. Jadi kesejahteraan mental seorang guru perlu juga diutamakan. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan jurang penyelidikan berkenaan dengan intervensi pengurusan kemarahan murid. Antaranya adalah kurangnya kajian jangka panjang berkenaan dengan masalah ini, juga terhad kepada konteks Malaysia sangat kurang. Yang ketiga adalah murid khas kurang diberi perhatian, sedangkan mereka amat sukar untuk meluahkan perasaan kemarahan mereka, terutamanya kepada murid yang kurang
upaya untuk berkata ataupun mendengar serta kurang upaya dalam penglihatan. Seterusnya berkenaan dengan komuniti dan juga ibu bapa terpinggir, sedangkan mereka adalah golongan yang sepatutnya terlibat secara langsung dalam intervensi pengurusan kemarahan murid, dan akhir sekali perlukan pendekatan lebih menyeluruh dalam menangani masalah ini. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh pembentang yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Arif Zafran Miharuddin. Nombor matrik P149221. Saya akan membentangkan tentang cadangan kajian masa depan dan keterbatasan kajian ataupun kekangan. Okay, yang pertama adalah pelaksanaan kajian longitudinal diperlukan untuk menilai kesan jangka panjang, yang mana kita boleh dapat melihat satu kesan ni lebih sama ada lebih baik ataupun tidak. Okay, kemudian perlunya kajian yang lebih memfokuskan terhadap murid berkeperluan khas seperti ADHD dan autism lah, kerana pada masa kini kita lebih banyak murid-murid yang autism dan ADHD ni. Okey, yang seterusnya penglibatan ibu bapa dan komuniti secara aktif adalah memberi impak yang sangat besar, kerana sokongan luar bilik darjah dapat meningkatkan keberkesanan intervensi tersebut. Okey, dan yang terakhir, keperluan pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif, yang mana melibatkan pelajar tanpa tanpa pengecualian, dan konteks itu sendiri konteks pelajar dalam kehidupan sebenar menjadi satu konteks yang sebagai modul lah. Okey, untuk keterbatasan kajian pula, kajian menghadapi beberapa keterbatasan ataupun kekangan dari segi metodologi, yang mana kita menggunakan hanya satu pangkalan data sahaja. Hal ini membuatkan satu literatur, kita tak dapat mempelbagaikan literatur tersebut. Bilangan artikel yang dianalisis pun terhad kerana tak banyak yang keluar. Sintesis dapatan mungkin juga tak menyeluruh. Penambahbaikan metodologi diperlukan dan disarankan untuk kajian yang akan datang, dan penggunaan lebih kepada sumber dan artikel pada masa akan datang. Okey, kita pergi mula kepada kesimpulan. Okey, yang pertama, intervensi seperti CBT iaitu Cognitive Behavior Therapy, terapi seni dan relaksasi terapi terbukti berkesan. Pendekatan kumpulan lebih memberi impak melalui interaksi sosial. Okay, gabungan antara CBT tadi dan mindfulness meningkatkan kawalan kendiri dan kesejahteraan murid. Okay. Kajian menyumbang kepada literatur, tempatan dan amalan kaunseling sekolah lah. Dapatan boleh menjadi asas pembangunan modul emosi dan latihan guru. Okay, jurang juga dikenal pasti, yang mana yang pertama, kajian jangka panjang, konteks Malaysia, murid khas dan penglibatan komuniti dalam satu-satu intervensi. Okay, perlunya intervensi yang berasaskan bukti dan pelbagai dimensi supaya satu-satu intervensi yang dilakukan dan dilaksanakan menjadi lebih berkesan. Pertimbangan faktor dalaman dan sosial adalah penting dalam pelaksanaan intervensi. Okay, dapatan kajian ini boleh membantu guru juga, kaunselor dan pembuat dasar. Okay, kajian lanjutan diperlukan untuk pelaksanaan yang lebih kontekstual dan inklusif. Ini adalah senarai rujukan dalam kajian kami. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.